Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan kerana ingin mencari calon isteri, tetapi berkongsi warisan diri. Selamat pagi kepada yang berusaha, Puan Nazliza binti Samsudin, Guru Besar SK Damansara Damai II, para guru yang dihormati serta rakan-rakan sekalian. Ya Wisweswaranaya dari kelas 6 Bestari bersama rakan sehati, rakan sejiwa. Saya Immanuel. Saya Niwashni. Saya Remia. Saya Surya. Saya Ashwinan. Saya Alida. Saya Freddy. Saya Mira. Songket benang bersulam, pantun bersajak indah mendalam. Budi pekerti dijunjung tinggi, warisan Melayu kekal abadi. Dating batapak lekung berseri, silat kata penuh berani. Rumah tradisi teguh berdiri, jantin diri tetap lestari. Bahasa Tamil indah berseni, Bharatanatyam memukau hati. Usaha dan ilmu jadi pusaka, membawa bangsa terus berjaya. Rempah beraroma, kari berasa, sari berlabuh indah gayanya. Warisan dijaga penuh setia, menyinari dunia dengan cahaya. Naga berima mega, jaga indah penuh petua. Bekerja gigi siang dan malam, pelancong masa panjang zaman. Lelaki Cina cakal bersuara, gigil berniaga, bijak berkarya. Unsur tangkas, kaligrafi indah, warisan lama tetap berjaya. Iban gagah perkasa, warisan lama tetap berharga. Berjunjung adat memelihara budaya, gagah berani sepanjang masa. Wanita Iban anggun berseri, nampu dan berjalai dihormati. Rajat gemalai semangat berani, warisan luhur kekal abadi. Gunung Kinabalu gagah berdiri, rusun bersatu sepenuh hati. Adat dijaga, alam dihormati, hidup harmoni kekal abadi. Hai kata sebelum berpisah, mohon dimaaf segala khilaf. Perpaduan dipupuk, hormat dijaga agar sejahtera kita semua. Panitia Pendidikan Moral membawakan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sepanjang tahun 2025. Antaranya buku komik saya, literasi gemilang, pohon jati diri, jurnal 100 hari kebaikan, sayangi jiran anda, jadilah penyebar kebaikan, sentuhan ajaib, padanan bijak. Pastikan anda mengikuti semua program ini. Sekian itu sahaja daripada kami, Panitia Pendidikan Moral Sekolah Kebangsaan Damansara Damai II.